Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Seperti biasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan dan melafazkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita telah sama ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tempat yang sangat mulia yang disebut sebagai Baitullah. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan masuk dalam rumah Allah ini untuk mencari ilmu, sesuatu perkara yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih yang biasa tuan-tuan dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang melalui satu jalan yang mana dia lalu jalan tersebut semata-mata untuk yaltamisu bihi ilma, untuk mencari ilmu, nescaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan, ataupun nescaya Allah akan memudahkan satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita datang ke rumah Allah ini dengan kita berniat untuk mencari ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita satu jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu bahawa bila kita cari ilmu ni, bila kita dapat ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dan mengangkat darjat kita. Kan dalam ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat mereka yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang diberikan ilmu dengan darajat, dengan beberapa kelebihan ataupun dengan beberapa darjat. Jadi banyak kelebihan, bukannya satu, bukannya dua, tetapi Allah sebut dengan kalimah darajat, kalimah jamak, yang menunjukkan banyak kelebihan darjat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita ada ilmu ni, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tanamkan niat kita, tuan-tuan, saya tuan-tuan, supaya dalam kehidupan kita, insya-Allah, kita mesti menambahkan ilmu yang ada kepada kita sebelum kita ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ayat yang lain Allah sebut, fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Allah kata, bertanyalah kamu kepada ahli dzikr. Ahli zikir di situ ulama tafsir kata al ulama, maksudnya orang yang ada ilmu. In kuntum la ta'lamun, kata Allah, jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi banyak kelebihan-kelebihan bila kita ada ilmu ni, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, insya-Allah. Sebagaimana kebiasaan tuan-tuan, pada setiap Ahad minggu yang kedua, tuan-tuan, kita membincangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
daripada 40 hadis tentang akhir zaman. Dan masih lagi kita membincangkan terlebih dahulu tentang 40 hadis tentang kelebihan ilmu dan juga para ulama. Dalam pertemuan kita pada bulan yang lepas, tuan-tuan, kita telah menghabiskan perbincangan tentang hadis yang ke-24. Malam ni insya-Allah kita akan sambung kepada hadis yang ke-25, di mana hadis yang ke-25 ni, tuan-tuan, bertajuk menuntut ilmu sangat beruntung. Menuntut ilmu sangat beruntung. Wa an Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma fa adrakahu kana lahu kiflani min al-ajr fa illam yudrikhu kana lahu kiflun min al-ajr akhrajahu ad-Darimi min fi sunanihi. Hadis yang ke-25 itu hadis yang pertama yang nak kita bincangkan pada malam ini. Satu hadis yang disebut oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Wasilah bin Asqa. Siapa nama dia, tuan-tuan? Nama dia ialah Wasilah bin Asqa. Saya yakin dan saya percaya, tuan-tuan, kita jarang dengar nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tapi dia merupakan salah seorang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sahabat ini dia antara sahabat yang lewat memeluk Islam. Sebahagian ulama menyebut bahawa dia masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Kan? Maksudnya dia sempat hampir 3 tahun hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenarnya ialah Wasilah bin Asqa al-Laisi al-Kinani. Dan sahabat ini juga banyak nama dia, lakab dia, gelaran dia. Sebahagian ulama kata sahabat ini juga disebut dengan nama Abu Shaddad. Dan sebahagian ulama kata dia juga digelar, disebut dengan nama Abu Khitab. Dan disebut juga dengan Abu Asqa. Dan disebut juga dengan Abu Kirsafah. Banyak nama dia. Sebagaimana yang saya sering sebut kepada tuan-tuan, sahabat Nabi dan termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada banyak nama gelaran dia. Jadi sahabat ini disebut juga dengan Abu Shaddad, disebut dengan Abu Khitab, disebut dengan Abu Asqa, kan? Tapi nama sebenarnya ialah Wasilah bin Asqa al-Laisi al-Kinani. Bila sebut Kinani ni maksudnya suku dia berasal pada kabilah Bani Kinanah, kan? Dan juga disebut bahawa Wasilah bin Asqa ni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai ahli suffah, kan? Ahli suffah ni yang paling terkenal sekali di antara sahabat Nabi ni tidak lain dan tidak bukan ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi di kalangan ahli suffah yang paling terkenal sekali, kan? Dia kan banyak, kan? Sekitar di antara hampir 400 orang di kalangan sahabat Nabi di kalangan ahli suffah ni. Dia kadang-kadang tak menentu jumlah dia, sekejap sikit, sekejap ramai. Kerana bila sebut ahli suffah ni, mereka yang selalu atau tinggal panggil apa, dekat dengan ataupun dalam Masjid Nabawi. Dan ulama menyebut di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat menyertai Nabi dalam peperangan Tabuk dan juga Fathul Damsyik. Dalam peperangan Tabuk dan juga pembukaan kota Damsyik. Damsyik ni dekat Syria sekarang ni. Maksudnya yang ada sahabat Nabi yang sempat ketika mana pembukaan ataupun Islam menawan kota Damsyik, sahabat Nabi ni sempat dalam kejadian tersebut. Dan dikatakan bahawa dia ni sempat bersama dengan Nabi dan memberikan khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir ataupun
hampir 3 tahun. Kerana apa? Sebagaimana yang sebut awal tadi, dan sahabat Nabi yang lewat selepas daripada peristiwa hijrah, masuk pun sudah tahun yang ke-9 hijrah, kan. Dan dia ni meninggal dunia pada tahun fi sanati salasi wa samanina, pada tahun 83 hijrah, ketika mana umurnya pada ketika itu mi'atun wa khamsin wa sitti mi'ah wa khamsa sinina, ketika mana umurnya 105 tahun. Jadi antara sahabat Nabi yang antara yang dipanjangkanlah umur dia. Ada sahabat Nabi yang panjang umurnya, kerana ulama kata dia meninggal dunia pada tahun ke-83 hijrah, ketika mana umurnya 105 tahun. Ada satu riwayat lain menyatakan dia meninggal ketika mana umurnya 98 tahun. Dan dia meninggal dunia di Baitul Muqaddis. Dan setengah riwayat kata dia meninggal dunia di Damsyik. Dan dia adalah sahabat Nabi yang sangat teliti dan yang sangat jujur, terutama dalam panggil dalam muamalah, dalam jual beli. Ini sahabat Nabi yang sangat jujur, yang sangat teliti, yang sangat amanah, dan tidak mahu orang rugi ataupun tertipu dalam masalah jual beli. Kan, pernah satu ketika tuan-tuan disebut tentang ada seorang penjual ni, dia jual unta kepada seorang laki-laki. Dalam keadaan dia jual unta tersebut dalam keadaan berlakunya kecacatan dekat kaki dia. Tapi orang yang beli tu dia tak sedar, dia tak tahu, kecuali dia, kerana dia ni antara orang yang panggil yang sangat teliti, yang mahir tentang binatang dan sebagainya. Kan, lalu bila penjual tadi dia jual kepada orang yang dibeli, dia dalam keadaan dia sedikit macam warar, maksudnya ada sedikit buat sedikit penipuan. Dia tak cerita secara amanah, secara jujur bahawa unta dia ni ada sedikit kecacatan kat kaki dia. Kan, lalu dia beli kat tadi dengan unta dengan harga 300 dirham. Lalu dia lihat, lalu lepas dia beli tu, dia tanya orang yang beli tadi, wahai encik, wahai tuan, dia kata, kamu beli unta ni disebabkan untuk apa? Untuk kamu nak sembelih ke, untuk apa, ataupun sebagai untuk kenderaan? Kan, lalu orang yang beli tadi kata, aku beli unta tadi untuk tujuan aku untuk digunakan sebagai kenderaan. Jadi dia lalu dia cerita pada pembeli tadi, kalau untuk kenderaan tidak sesuai, kerana unta yang kamu beli ni ada sedikit kecacatan, yang mana penjual tidak menceritakan kecacatan kepada kamu, tapi aku tahu. Kan, lalu pembeli tadi dia tengok dekat kaki dia apa semua, betul apa yang diceritakan oleh Wasilah bin Asqa tadi. Lalu pembeli tadi pergi semula dekat penjual tadi, lalu dia ceritakan bahawa kamu ni menipu dan apa semua. Lalu dia ada sekali pada waktu tersebut, kan. Dan akhirnya penjual tadi mengakui bahawa dia menyembunyikan kecacatan dalam jual beli dia tadi, sehingga akhirnya penjual tadi memulangkan kembali kepada pembeli tadi dengan jumlah 100 dirham. Jadi 300 tolak 100, jadi harga tersebut daripada 300 turun kepada 200 dirham, kerana adanya kecacatan kepada unta tadi yang tidak diceritakan oleh penjual tadi. Ini di antara satu kisahnya yang menunjukkan bahawa sahabat ini sangat menitik beratkan tentang ketelitian, tentang kejujuran, terutama sekali dalam bab muamalah, dalam bab jual beli. Itu di antara beberapa kisah ataupun sedikit biodata sahabat Nabi SAW yang bernama Wasilah bin Asqa Al-Laisi Al-Kinani radhiyallahu anhu. Dia tak banyak kisah dia, kerana sahabat Nabi ni antara sahabat Nabi yang tidak terkenal lah, atau yang tidak masyhur
sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lalu disebut dalam hadis ni, yaqulu, telah berkatalah Wasilah bin Asqa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma fa adrakahu, barang siapa yang mencari satu ilmu, ilma ni maksud satu ilmu, fa adrakahu, lalu dia mendapatkan ilmu tersebut, kana lahu kiflani minal ajr, maka baginya dua pahala. Kiflani, ulama kata maksudnya ajrani, maksud dua pahala. Jadi dia akan dapat dua pahala. Dia cari satu ilmu, buat kajian tentang satu ilmu tersebut, kemudian dia dapat cari jawapan dia, dapat ilmu tersebut, maka dia mendapat kiflani ai ajrani, kata para ulama. Maksudnya kiflani maksudnya dapat dua pahala, dua ganjaran. Fa illam yudrikhu, dan jika sekiranya orang cari ilmu tersebut tidak mendapatkannya, belajar tiba dia tak lulus ke ataupun dia tak memahaminya, maka kana lahu kiflun minal ajr, maka baginya satu pahala. Kiflun ni maksudnya ulama kata ai bi makna ajrun wahid, maksudnya dia akan mendapat satu ganjaran, satu pahala saja. Nak dibandingkan orang yang belajar tadi, dia dapat ilmu tersebut, dia dapat kiflan au bi makna ajrani, dapat dua pahala. Akhrajahu ad-Darimi fi sunanihi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi di dalam hadisnya ataupun dalam sunannya, kan. Cuma kalau kita rajin membuat penelitian tentang hadis, kita baca-baca tentang status hadis ni, para ulama mengatakan bahawa hadis yang kita baca tadi, darajat dia ataupun dia punya martabatnya ialah hadis yang dhaif. Sebagai ulama, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Salsalah Ad-Dha'ifah, mengatakan bahawa hadis yang kita baca tadi ialah hadis yang dhaif jiddan, hadis yang lemah, kan, yang sangat lemah, kan. Dan begitulah yang disebut dalam yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dan disebut juga oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Mereka menyatakan bahawa hadis yang kita baca tadi ialah hadis yang dhaif. Cuma ada sebahagian ulama yang menghasankan hadis tersebut, kan, di atas jalan ataupun di atas jalan yang lain yang daripada hadis yang kita baca tadi. Di antaranya ada ulama yang menghasankan hadis yang kita baca ini, di antaranya Imam Al-Haisami dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Cuma kebanyakan para ulama hadis menyatakan bahawa hadis yang kita baca tadi ialah hadis yang dhaif. Keterangan tentang hadis. Sungguh beruntung menjadi pelajar agama. Bergelar pelajar sahaja sudah mendapat pahala walaupun belum faham sepenuhnya. Bagaimana pula jika dapat memahami ilmu yang dicari sepenuhnya, maka mereka akan mendapat dua pahala. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu pada martabat yang paling tinggi dan berada dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tidak rugi menjadi pelajar agama, kerana ilmu akan bertambah, martabatnya sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin, hidup di dunia akan lebih bahagia. Yang dikerjakan saban hari adalah pekerjaan para nabi, di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan dalam keadaan syurga bersama dengan para anbiya dan juga mursalin. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi pelajar agama. Lebih-lebih lagi kelak nanti akan menjadi ulama yang akan dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi
dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Jadi dalam hadis ni, penerangan ni, jadi pengarang kitab ni lebih menumpukan bahawa yang dimasukkan oleh Nabi SAW ialah tentang mereka yang belajar ilmu agama. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, sebahagian ulama menyatakan bahawa walaupun sebahagian para ulama menyebut mengkhususkan tentang ilmu agama, tapi sebahagian ulama lain menyatakan tidak termasuk ilmu agama sahaja. Termasuklah di dalamnya, ulama kata ilmu duniawi an-nafi', ilmu yang berunsur keduniaan tapi yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan setakat, adapun bukan maksud Nabi SAW sahaja yang bermasuk ilmu ukhrawi, atau ilmu yang berunsur keagamaan sahaja. Tapi sebagian ulama ada yang menyebut, yang membahaskan termasuklah ilmu dunia, tapi ilmu dunia tersebut ulama kata yang an-nafi', yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Kerana ulama kata bahawa Nabi SAW menyebut kalimah yang umum. Nabi kata man talabal ilma, barang siapa yang mencari satu ilmu, kan? Jadi termasuklah ilmu duniawi yang memberikan manfaat. Contohnya kan, kita kaji tentang penyakit kanser kan, nak cari ubat dia kan. Sekarang ni penyakit kanser kena kemo lah apa semua. Tiba kita dapat satu ilmu yang makan ubat saja, kan? Kita dapat ilmu tersebut kan? Jadi pahalanya sama sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Ini sebahagian ulama yang menyebut begitu. Maka di akhir pembahasan kitab ini, ulama menukilkan doa, ya Allah, jadikanlah kami daripada hamba-Mu yang sentiasa haus dengan ilmu pengetahuan. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu yang memberikan manfaat, dan kumpulkanlah kami pada hari kiamat bersama dengan para anbiya dan juga mursalin. Ini hadis yang pertama tentang menuntut ilmu itu sangat beruntung, kan? Terus kepada hadis yang kedua, tuan-tuan. Hadis yang kedua itu hadis yang ke-26, tajuk dia kelebihan mengajarkan ilmu. Tajuk dia, ataupun hadis yang ke-26, tajuk dia kelebihan mengajarkan ilmu. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'in akhrajahu Tirmizi wa sahhahahu. Hadis yang kedua itu hadis yang ke-26, tuan-tuan. Satu hadis yang sahih yang disebut oleh Imam At-Tirmizi, iaitu hadis yang disebut oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan pernah kita bincangkan biodata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud dalam pertemuan kita yang lalu. Jadi kita ulang sedikitlah. Ibnu Mas'ud ni ada sahabat Nabi yang nama sebenarnya ialah Abdullah bin Mas'ud, dan disebut gelarannya dengan Abi Abdurrahman, kan? Abi Abdurrahman antara nama laqab dia, tapi nama sebenarnya ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sahabat Nabi yang, kalau tuan-tuan ingat kita perbincangan kita pada bulan-bulan yang lepas, di antara sahabat Nabi yang awal memeluk Islam. Ada sebagian ulama hadis kata bahawa sahabat Nabi yang ke-6 awal memeluk Islam, kan? Sebagaimana yang tuan-tuan ingat dalam perbincangan kita, dia masuk Islam ketika mana Nabi SAW lalu, ketika mana dia sedang menggembala kambing. Marra bihi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan pada Nabi SAW lalu, dalam keadaan wa huwa yughanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dalam keadaan
dia sedang mengembala kambing kepada tuan dia bernama Uqbah bin Abi Mu'in, fa'arahu mu'jizah, lalu dia lihat mukjizat kepada Nabi, fa'aslama, lalu dia meluk Islam. Kan tuan-tuan ingat kisah dia kan, yang Nabi usap puting kambing yang pada mustahilnya boleh mengeluarkan susu, akhirnya keluarnya susu daripada kambing yang dia gembala tadi kepada tuan dia, lalu dia meluk Islam. Kan, di antara sahabat Nabi SAW yang tubuh ataupun dia punya batang tubuh dia ataupun dia punya dia punya badan dia, ada sahabat Nabi yang kurus dia. Kan, sehingga betis antara yang disebut ada sahabat Nabi yang badan dia kurus dan betisnya kurus. Kan, yang kisah yang saya ceritakan pada tuan-tuan, yang kalau tuan-tuan masih ingat, ketika mana dia manjat satu pokok, yang pokok tersebut dia nak cari untuk digunakan sebagai batang sugi. Kan, lalu tersingkaplah betis dia. Kan, lalu diketawakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain kerana melihat bagaimana kurusnya betis yang ada kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu bila sahabat Nabi mengetawakan tentang batang tubuh dia yang kurus tadi, lalu ditegur oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud ni lebih berat lagi timbangannya daripada gunung Uhud. Maksudnya keimanan dia, kekuatannya, dalaman dia kuat nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa? Dia di antara sahabat Nabi yang banyak menerima dugaan, kerana sahabat Nabi yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, golongan sahabat Nabi yang terdahulu. Yang kita tahu sahabat Nabi yang awal masuk Islam ni, mereka di kalangan mustada'afi yang banyak menerima ujian, menerima banyak ancaman, seksaan daripada Quraisy pada ketika itu. Kan? Dan di antara sahabat Nabi yang Nabi SAW sangat memuliakannya, dan tidak ada hijab di antara dia dengan Nabi SAW. Bila masa kerana nak bertemu dengan Nabi, Nabi tak halang. Kerana Nabi sangat mengasihinya, sehingga Nabi SAW sebut, Nabi kata, raditu li ummati ma radiya laha ibnu ummi abad, wa sakhatu laha ma sakhata laha ibnu ummi abad. Sesungguhnya aku redha kepada umatku apa yang disukai, apa yang disukai oleh anak lelaki kepada Ummi Abad, yang mana nama tersebut Ibnu Ummi Abd ialah nama yang digelarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya anak lelaki kepada Ummi Abd, maksudnya ibu dia yang disebut dengan Ummi Abd. Kerana dia lebih masuk disebut dengan nama dengan nama ibunya, kerana yang dikatakan bahawa ayahnya mati dalam keadaan tidak Islam. Tapi ibunya mati dalam keadaan dia masuk Islam, bersempat jumpa dengan Nabi SAW, masuk Islam di hadapan Nabi. Jadi dia lebih masuk disebut kepada ibu dia, dinisbahkan kepada ibunya. Dan dia di antara sahabat Nabi SAW yang tugasannya sama sebagaimana Huzaifah ibn Yaman. Itu dia ada tugasannya ialah di antara mereka yang menjaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap amalan perbuatan dia banyak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kerana dia rapat dengan Nabi, ikut Nabi dalam setiap perkara, lalu dia banyak perbuatan dia sama sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kelebihannya ialah Nabi SAW sebut tentang kelebihan dia,
bahawa antara kelebihannya ialah dia ni bacaan Al-Qurannya ialah sebagaimana yang diturunkan oleh Jibril AS. Lepas tu Nabi sebut bahawa dalam satu hadis yang lain, antara kelebihannya sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man ahabba an yaqra al-Quran raddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibnu ummi abad. Nabi kata, barang siapa yang menghendaki, menyukai bacaan Al-Quran sama sebagaimana dia diturunkan. Maksudnya sebagaimana Jibril baca kepada Nabi bacaan Al-Quran tersebut, maka Nabi kata fal yaqra'hu, maka hendaklah kamu baca sebagaimana bacaan ala qiraati ibnu ummi abad, bacaan anak lelaki kepada Ummi Abad yang dikhususkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dia ada sahabat Nabi SAW yang disebut oleh para ulama, wa basyarahu sallallahu alaihi wasallam bil jannah, yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kan? Nah, di antara beberapa sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kan? Dan banyak kelebihan-kelebihannya. Sebagaimana yang tuan-tuan ingat tu, dilantik sebagai wali ataupun menjadi qadi di kota Kufah pada zaman Sayyidina Umar. Kemudian bila Sayyidina Umar wafat, meninggal dunia, lalu dia juga dilantik selepas daripada Sayyidina Umar, apabila dilantiknya Khalifah Osman bin Affan. Lalu Khalifah Osman bin Affan juga melantik ataupun menyambung semula kerja dia ataupun tugasan dia sebagai qadi di kota Kufah. Dan banyak kelebihan-kelebihannya sebagaimana yang kita sebut dulu. Jadi dalam hadis ni, satu hadis yang pendek tuan-tuan, di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, naddarallahu humra'an sami'a minna syai'an. Nabi kata, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar sesuatu daripada kami. Naddarallahu maksudnya semoga Allah memberikan kebaikan, keindahan, kelebihan, kan? Faballaghahu kama sami'ahu, lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Jadi Nabi memberikan jaminan. Ini hadis yang sahih. Nabi kata seseorang yang dia mendengar sesuatu ilmu daripada kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faballaghahu maksudnya dia menyampaikan ilmu yang dia dengar, kama sami'ahu sebagaimana yang dia dengarnya, kan? Farubba muballaghin aw amin sami'in, maka kata Nabi, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Keterangan hadis, tuan-tuan, kita baca keterangan hadis. Sebab azan pun sudah hampir, tuan-tuan. Orang yang alim itu adalah penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sewajarnya dia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman daripada para ulama. Oleh sebab itu, ulama jangan berdiam diri. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin, melaksanakan ibadah, menjadi ikutan dalam melakukan kebaikan dan menegur kesalahan mereka. Jadi di antara keterangan yang disebut oleh ulama tentang menyebut tentang bahawa orang yang ada ilmu ni, orang yang alim ni, sebenarnya dia merupakan penyambung kepada lidah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu dalam satu hadis yang biasa tuan-tuan dengar, kan,
Nabi SAW sebut al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya orang yang ada ilmu adalah merupakan pewaris berganti kepada al-anbiya, para nabi, kata Nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu, kata Nabi, lam yurasu dinaran wala dirhama. Tidak mewarisi kepada kamu dinar-dinar dan juga dirham, walakin warasul ilma, akan tetapi para nabi itu mewariskan kepada kamu ilmu. Faman akhazahu, siapa yang mengambilnya, faqad akhaza bi khazzin wafir, maka dia mengambil sesuatu yang mencukupi. Sebab itu para nabi, para rasul ini tidak meninggalkan kepada umat dia harta benda, tidak ada. Kan, malahan Nabi SAW tidak meninggalkan harta yang banyak kepada anak-anaknya. Tetapi yang Nabi tinggalkan dan juga dah yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu, mereka meninggalkan kepada umatnya al-ilmu, tentang ilmu. Maka sesiapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia memadai, mencukupi ke atas kita semua, insya-Allah. Jika ulama berdiam diri, tidak menegur kesalahan umat, tidak memimpin masyarakat ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bahu mereka. Oleh itu mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Jadi di antaranya tugasan orang yang alim sambil dia ni menyampaikan ilmu, dia tidak boleh berdiam diri. Mesti dia menegur kesalahan ataupun maksiat ataupun perkara yang bercanggah dengan ajaran syariat dan sebagainya. Jadi di antara tugasnya bukan setakat menyampaikan ilmu, tapi menegur kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Sebab itu tuan-tuan mungkin pernah dengar satu hadis, kan, yang mana berbunyi as-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Orang yang ataupun mereka yang ataupun orang yang menyembunyikan ataupun diam tentang hak ataupun perkara yang benar, maka dia dikenali dengan syaitan yang bisu. Kan? Mungkin tuan-tuan pernah dengar perkataan ataupun ayat tersebut. Kan? Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan betul-betul mengkaji, menghayati perkataan tersebut, sebenarnya dia bukan hadis Nabi SAW. Ramai di kalangan kita yang silap faham ataupun mungkin tidak mengetahui bahawa itu hadis daripada Nabi SAW. Maksudnya diam ataupun tidak berkata tentang suatu kebenaran ataupun diam tentang suatu perkara yang hak, syaitanul akhras, merupakan syaitan bisu. Sesungguhnya ulama kata itu bukan merupakan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya perkataan tersebut ialah perkataan daripada salaf dan juga para ulama. Sebenarnya dia ada sambungannya. Sebenarnya dia punya ayat dia, as-sakitu 'anil haq syaitanul akhras wan natiqu bil batil syaitanun natiq. Maksudnya mereka yang diam daripada berkata perkara yang hak merupakan syaitan bisu, dan mereka yang berkata-kata tentang perkara yang batil merupakan syaitan yang berkata-kata. Itu antara kalimah yang asalnya. Tapi biasa kita dengar separuh saja, kan? Tapi sebenarnya perkataan tersebut ialah bukan yang daripada Nabi SAW. Ada sebagian ulama kata kata-kata Sayyidina Ali dan sebagainya. Cuma nak beritahunya bahawa perkataan atau kalimah tersebut bukan yang daripada Nabi SAW. Oleh sebab itu mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan juga masyarakat. Mungkin juga suatu amalan itu hanya sekali ataupun dua kali dapat kita amalkan. Tetapi apabila kita telah sebarkan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu daripada kita akan lebih banyak mengamalkannya, maka kita akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda dan keuntungan yang besar kerana menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Itu kelebihan kita
menyampaikan ilmu, kemungkinan orang yang ada ilmu. Kemungkinan orang yang orang yang ada ilmu tersebut, dia ketika mana melafazkan perkataan tersebut ataupun amalan tersebut, dia hanya beramal sekali dua sahaja. Tapi orang yang dengar apa yang dia kata, dia buat lebih daripada orang yang berkata. Jadi dia juga dapat pahala. Kerana orang tersebut mengamalkan apa yang dia kata, yang dia buat lebih daripada apa yang dia amalkan. Jadi banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mengetahui satu ilmu, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Masuk Jadi itu di antara beberapa yang disebut oleh para ulama tentang kelebihan kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi tidak ada kerugian kepada kita. Kan? Sama ada orang tersebut tidak mengamalkan apa yang kita sebut, ataupun apatah lagi orang tersebut mengamalkan apa yang kita sebarkan. Lebih-lebih lagi kita dapat pahala. Kan? InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan pada bulan yang akan datang, kita akan sambung tuan-tuan pada hadis yang ke-27. Di mana hadis yang ke-27 tuan-tuan, tajuk dia sampaikanlah ilmu walaupun hanya sedikit. Sebab kita sudah hampir kepada azan tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung pertemuan kita yang masih lagi perbincangan kita tentang hadis, tentang kelebihan ilmu dan juga para ulama. Kan? Kerana dalam kitab kita ini, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, dia tidak terus menceritakan tentang hadis akhir zaman. Kan? Jadi dia menceritakan tentang, pertama sekali tentang 40 kelebihan tentang ilmu dan juga para ulama. Kemudian bila habis tentang perbincangan tersebut, barulah masuk tentang 40 hadis penawar bagi hati, kemudian 40 hadis tentang akhlak mulia, barulah masuk bahagian yang keempat tentang peristiwa, 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Jadi banyak lagi perbincangan kita nak sampai kepada tajuk yang sebenar tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan kita beroleh kebaikan ilmu yang boleh kita amalkan bersama-sama insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesalahan pada diri saya sendiri, dan saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum rahimakumullah. Penuhkan saf di hadapan. Terus betulkan saf, rapat-rapatkan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار